Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamalia Nur binti Ismail, nombor matriks A189953. Saya akan memulakan dengan tugasan poster kami yang bertajuk Forex Trading menurut Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 dan Prinsip Syariah. Pendahuluan bagi kajian ini iaitu yang mana kita melihat perdagangan pertukaran mata wang asing ini atau dikenali sebagai forex exchange, iaitu forex merupakan salah satu instrumen kewangan global yang semakin mendapat perhatian dalam masyarakat kita. Walau bagaimanapun, pelaksanaan aktiviti forex trading ini menimbulkan pelbagai isu dari sudut perundangan di Malaysia dan hukum syariah, khususnya yang berkaitan dengan unsur riba, gharar dan maisir. Oleh yang demikian, kajian ini meneliti kedudukan forex trading berdasarkan Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 serta prinsip-prinsip syariah Islam. Okey, kita beralih kepada definisi. Pertukaran mata wang asing merujuk kepada aktiviti pembelian sesuatu mata wang pada harga tertentu dan penjualan semula mata wang tersebut pada harga yang berbeza bagi tujuan memperolehi keuntungan. Itu adalah definisi berkaitan dengan forex. Okey, kita melihat kepada objektif bagi tajuk kami ini. Kami menyenaraikan 5 objektif utama. Pertama, mengenal pasti konsep dan mekanisme forex trading. Kedua, menganalisis forex trading menurut Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953. Ketiga, menilai pelaksanaan forex berdasarkan prinsip syariat Islam. Keempat, membandingkan amalan forex konvensional dan forex patuh syariah. Kelima, mencadangkan alternatif pelaburan yang patuh syariah. Seterusnya, saya akan menjelaskan pandangan prinsip syariah yang digunakan berdasarkan isu-isu syariah yang timbul dalam forex trading ini. Pertama, dari sudut maqasid al-syariah, khususnya hifzu al-mal atau pemeliharaan harta, penangguhan serah terima mata wang berpotensi menjejaskan keselamatan dan kestabilan harta pihak-pihak yang terlibat. Transaksi yang tidak disempurnakan secara segera boleh membuka ruang kepada ketidaktentuan nilai, risiko, kerugian dan eksploitasi pihak tertentu, sekaligus bercanggah dengan tujuan syariah untuk melindungi harta daripada penyalahgunaan dan ketidakadilan. Kedua, berdasarkan prinsip maslahah mursalah, syariah menitik beratkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Penangguhan serah terima mata wang boleh membawa kesan negatif kepada sistem kewangan seperti spekulasi berlebihan dan kestabilan pasaran. Oleh itu, larangan atau kawalan terhadap amalan ini adalah selari dengan maslahah umum bagi memastikan keadilan, ketulusan dan kestabilan ekonomi. Ketiga, isu ini juga berkait rapat dengan kaedah fiqh ad-darar yuzal, iaitu kemudaratan hendaklah dihilangkan. Penangguhan serah terima mata wang boleh menyebabkan kemudaratan dalam bentuk risiko kewangan, pertikaian kontrak dan ketidakseimbangan maklumat antara pihak-pihak yang bertransaksi. Justru syariah menuntut agar unsur kemudaratan ini dicegah atau dihapuskan demi menjaga kepentingan semua pihak. Keempat, daripada dalil Al-Quran menegaskan larangan terhadap unsur ketidakadilan dan pengambilan harta secara batil sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Ayat ini menjadi asas larangan terhadap transaksi yang mengandungi unsur ketidakpastian dan penangguhan yang boleh membawa kepada kezaliman. Baiklah, kita melihat isu syariah yang timbul dalam forex trading seterusnya ini adalah unsur spekulasi, melampau atau maisir. Dalam aktiviti forex trading merujuk kepada amalan mengambil risiko secara berlebihan dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa sandaran kepada ekonomi sebenar. Amalan ini lebih bergantung kepada ramalan turun naik harga berbanding urus niaga yang berasaskan nilai sebenar. Dari sudut maqasid al-syariah,
khususnya prinsip hifzul al-mal atau pemeliharaan harta. Spekulasi melampau bercanggah dengan tujuan syariah untuk melindungi harta daripada pembaziran dan kerugian yang tidak munasabah. Aktiviti yang bersifat perjudian mendedahkan harta kepada risiko kehilangan secara mendadak tanpa usaha produktif, sekaligus menjejaskan kestabilan kewangan individu dan masyarakat. Oleh yang demikian, syariah menolak amalan spekulasi melampau kerana ia tidak menjamin keselamatan dan kelestarian harta. Selain itu, larangan terhadap maisir turut ditegaskan secara jelas melalui dalil Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji daripada amalan syaitan. Maka, jauhilah ia agar kamu beroleh kejayaan." Ayat ini menunjukkan bahawa segala bentuk aktiviti yang mempunyai ciri perjudian termasuk spekulasi melampau dalam urus niaga kewangan adalah dilarang kerana membawa mudarat dan ketidakadilan. Kesimpulannya, unsur spekulasi melampau dalam forex trading ini jelas bercanggah dengan maqasid al-syariah serta larangan Al-Quran terhadap maisir. Justru ia tidak selari dengan prinsip ekonomi Islam yang menetapkan keadilan, kestabilan dan pemeliharaan harta. Seterusnya, ketidaktentuan harga atau gharar merujuk kepada keadaan di mana maklumat berkaitan harga, nilai atau hasil sesuatu transaksi tidak jelas dan tidak pasti pada masa akad dimeterai. Dalam konteks forex trading, ketidaktentuan ini berlaku apabila urus niaga dijalankan tanpa kepastian nilai sebenar mata wang pada masa serah terima. Dari perspektif maqasid al-syariah, khususnya hifzul al-mal ini, unsur gharar bercanggah dengan objektif syariah untuk memelihara harta daripada risiko kerugian yang tidak munasabah. Transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi boleh menyebabkan pihak tertentu menanggung kerugian tanpa persetujuan yang jelas dan adil, sekaligus membuka ruang kepada penindasan dan ketidakseimbangan ekonomi. Oleh itu, syariah menegah urus niaga yang mengandungi gharar bagi memastikan keselamatan dan keadilan dalam pemilikan harta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW melarang penjualan barang yang mengandungi gharar seperti mana yang disebutkan. Jelaslah diingatkan bahawa Rasulullah SAW tentang larangan berurusan dengan gharar seperti mana urus niaga yang melibatkan kontrak jual beli yang tidak jelas dalam konteks jual beli anak unta dalam kandungan. Cerminan larangan tersebut disebabkan oleh prinsip yang menunjangi urus niaga yang bersandarkan kepada prinsip keadilan, dan gharar boleh menyebabkan pertikaian dan ketidakadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummul Hanat binti Muhammad Nasir, nombor matrik A185740. Saya akan teruskan pembentangan. Seterusnya kita melihat perbandingan amalan forex menurut sistem konvensional dan patuh syariah. Yang pertama, forex menurut sistem konvensional berorientasikan keuntungan dan spekulasi harga. Aktiviti dagangan dijalankan berdasarkan jangkaan turun naik pasaran dan keuntungan menjadi matlamat utama tanpa mengambil kira keperluan sebenar pertukaran mata wang. Sebaliknya, forex menurut syariah menekankan transaksi yang sah dan berlandaskan hukum as-sarf. Keuntungan dibenarkan, namun mestilah diperoleh melalui mekanisme yang jelas, adil dan selaras dengan tuntutan syariah. Yang kedua, dalam forex konvensional, unsur riba, gharar dan maisir tidak diberi penekanan. Aktiviti spekulasi yang tinggi dan ketidakpastian kontrak diterima sebagai sebahagian daripada pasaran kewangan moden. Namun dalam forex syariah, transaksi mesti bebas sepenuhnya daripada riba, gharar dan maisir. Prinsip ini bertujuan memastikan keadilan akad serta mengelakkan unsur perjudian dan ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga, konvensional menganggap swap atau interest overnight sebagai amalan biasa. Caj faedah ini dikenakan apabila posisi dagangan dibuka melebihi satu tempoh tertentu dan diterima sebagai kos operasi. Sebaliknya, dalam forex syariah, swap dan interest dikategorikan sebagai riba dan diharamkan secara mutlak. Oleh itu, sebarang transaksi yang melibatkan faedah berdasarkan tempoh masa tidak diiktiraf sebagai patuh syariah. Yang keempat,
Dalam sistem forex konvensional, penggunaan leverage dan margin dibenarkan tanpa had syariah. Walaupun ia meningkatkan potensi keuntungan, ia turut meningkatkan risiko kerugian yang besar kepada pelabur. Sebaliknya, forex menurut prinsip syariah tidak membenarkan leverage yang berunsur pinjaman berfaedah. Hal ini kerana ia bercanggah dengan prinsip keadilan dan boleh menjejaskan pemeliharaan harta menurut maqasid syariah. Yang kelima, forex konvensional tidak mensyaratkan serah terima sebenar ataupun qabat mata wang. Kebanyakan transaksi hanya melibatkan catatan elektronik dan tanpa pemilikan hakiki terhadap mata wang yang diniagakan. Sebaliknya, forex menurut prinsip syariah mewajibkan serah segera ataupun qabat sama ada secara fizikal ataupun qabat hukmi yang diiktiraf. Keperluan ini selaras dengan hukum as-sarf bagi memastikan kesahihan pertukaran mata wang. Dan yang terakhir, dalam forex konvensional, risiko yang tinggi dianggap sebagai sebahagian daripada strategi pelaburan. Unsur spekulasi melampau diterima sebagai jalan untuk memperoleh pulangan yang besar. Sebaliknya, forex menurut prinsip syariah menuntut risiko yang munasabah dan terkawal serta menolak sebarang bentuk spekulasi yang menyerupai maisir atau perjudian. Jadi, perbezaan antara forex konvensional dan forex menurut prinsip syariah bukan sekadar pada istilah tetapi melibatkan asas falsafah, struktur transaksi dan tujuan pelaburan forex syariah. Forex syariah menekankan keadilan, kejelasan akad dan pemeliharaan harta selaras dengan kehendak syariah Islam. Baiklah, saya teruskan pembentangan dengan isu-isu syariah dalam forex dan prinsip syariah yang digunakan. Yang pertama, isu kesahihan akad ijab dan qabul. Kesahihan akad ijab dan qabul dalam urusan forex sering dipersoalkan apabila kontrak tidak berlaku secara jelas, tidak difahami sepenuhnya oleh pihak yang bertransaksi atau hanya bergantung kepada terma platform tanpa penjelasan akad sebenar. Prinsip syariah berkaitan adalah pertama prinsip larangan gharar. Syariah menolak sebarang akad yang mengandungi ketidakpastian, kekaburan atau ketidaktentuan. Apabila ijab dan qabul tidak jelas, wujud unsur gharar yang menjejaskan kesahihan akad. Kedua, uruf. Walaupun amalan kontrak digital diterima sebagai adat kebiasaan semasa, ia hanya diiktiraf selagi tidak bercanggah dengan prinsip syariah. Jika akad tidak difahami atau mengandungi unsur penipuan, maka uruf tersebut tidak boleh dijadikan sandaran. Maka akad ijab dan qabul yang tidak jelas bercanggah dengan prinsip syariah kerana mengandungi unsur gharar sekaligus menjadikan transaksi tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Baiklah, isu yang kedua iaitu isu unsur riba melalui swap dan interest. Dalam forex trading, swap atau interest overnight dikenakan apabila posisi di dagangan dibuka melebihi satu tempoh tertentu. Charge ini merupakan pertambahan nilai berdasarkan tempoh masa. Prinsip syariah berkaitan pertama, pengharaman riba berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Riba merujuk kepada sebarang pertambahan ke atas pinjaman tanpa pertukaran nilai sebenar dan diharamkan secara jelas dalam Islam. Kedua, maqasid syariah khususnya hifz al-mal. Riba menjejaskan pemeliharaan harta kerana ia menguntungkan satu pihak secara tidak adil dan membebankan pihak lain. Yang ketiga, kaedah fiqh ad-darar yuzal. Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Swap dan interest boleh membawa kepada kemudaratan kewangan berterusan kepada pelabur. Justeru bertentangan dengan kaedah ini. Jadi, kesimpulan, swap dan interest dalam forex trading jelas mengandungi unsur riba dan bercanggah dengan prinsip syariah, sekaligus menjadikan amalan tersebut haram dari sudut hukum Islam. Saya akan serahkan isu seterusnya kepada rakan saya. Daripada permasalahan ini, kita lihat terdapat beberapa cadangan yang boleh kita tutupi atau kita cuba mengurangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam forex ini. Antara cadangan yang kami ingin utarakan adalah
beberapa pilihan pelaburan yang selamat dan beretika seperti mana saham patuh syariah, pelaburan emas dan perak, hartanah, pelaburan perniagaan yang sebenar serta instrumen kewangan Islam yang diluluskan pihak berautoriti. Pemilihan instrumen ini bukan sahaja menepati prinsip syariah tetapi juga menyokong kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Secara umumnya, kita melihat pelaburan patuh syariah ini haruslah mengutamakan keselamatan harta dan mengelakkan riba, gharar serta maisir. Sebagai kesimpulan, forex trading menurut sistem konvensional mengandungi pelbagai elemen yang bercanggah dengan prinsip syariah, khususnya dari aspek riba, gharar, maisir dan ketiadaan serah terima sebenar. Walaupun terdapat usaha untuk memperkenalkan forex patuh syariah, pelaksanaannya perlu dinilai dengan teliti agar benar-benar selari dengan kehendak hukum Islam. Oleh itu, umat Islam disarankan untuk memilih instrumen pelaburan yang jelas, selamat dan patuh syariah selaras dengan maqasid syariah dan perundangan Islam demi menjaga kemaslahatan harta dan kesejahteraan ekonomi umat. Sekian, terima kasih.